Jadi disebabkan daftar status berlainan menjadi punca masyarakat India Muslim, di Pahang tak ramai lah. Itulah yang jadi masalah. Bila orang tengok, dia kata masyarakat India Muslim ni tak ramai pun kat negeri ni. Tapi sebenarnya ramai. Ramai. Dia mencecah angka puluh ribu di negeri Pahang lah, kita ambil di Pahang. Memang puluh ribu sini. Tapi tak nampak sebab apa. Bila kita, macam saya kata tadi lah, bila kita semak di tempat yang sepatut kita semak tu, tapi tengok tak ramai pun. Memang tak ramai lah, sebab apa yang daftar atas status India Muslim tu beberapa peratus saja. Selebihnya dia daftar kepada lain-lain. Inilah satu jadi, nak cakap masalah tu pun ya juga. Sebab apa banyak pihak tak tengok masyarakat India Muslim ni. Sebab apa tengok tak ramai. Sebenarnya ramai. Ramai, memang ramai. Sebab saya pengusi, kita sentiasa lihat kan, kita pantau, kita jalan, kita jumpa. Bila kita tengok, dia ni daftar ni, daftar ni, kita boleh nampak lah. Kita boleh tengok. Jadi sebenarnya masyarakat India Muslim di Pahang lah, kalau kita ambil di Pahang, ramai.